Hi guys, welcome to Asla Channel. So korang, sekarang ni kita back lagi ke konten hiking dan air terjun. So Asla akan bawa masuk Asla punya special guest yang paling special sekali. Tanpa dia tak lengkap lah konten-konten ni. Mempersilakan Harry Azrul. Geng cak dah kami boy. Semalam kita beli baju lain yang kita pakai. Ini towel. So dia dah senangkan kerja kau, dah tak perlu nak bawa tuala, lipat-lipat tak perlu, pakai je, siap. Sejak bila kau ambil towel ni? Aku tak tahu pun. It's just nice on you. So kita ke hiking pakai ni tau, barulah kita macam semangat. Okey. Semangat. Janganlah tunjuk sangat baru bangun tu. Semangat! Semangat! Gosh. Jangan kena menjerit bah. Kita kena buat gaya kumpulan lah macam ni. Asla. Harry. Semangat! Semangat! Dan korang macam biasalah kalau konten hiking ni kan, kita takkanlah berdua je. Tak nice lah, tak best lah, tak fun kalau berdua. Betul. So, kita akan bawa masuk satu lagi collab yang paling hangat-hangat sensasi. Betul. Yang dikecam baru-baru ni. Sebab kononnya katanya overclaim lah kononnya. Persilakan. Oh, yang bahagia-bahagia tu? Persilakan Farida. Ay, kenapa seorang saja kau? Mana Rina? Rinanya nanti kita menjemputnya. Oh. Dia queen sikit. Oh, alamak, Lori, Harry, selamatkan aku. Dia parking situ. Okay, sekarang so kita orang akan Kenapa pergi gunung pick up kau Rina. pakai macam ni? Tak, aku beli baju lain semalam. Lain jadinya. Nampak macam Power Rangers ah. Inilah semangat hiking. Sebab kan dah lama. Macam terbalik warna oh. Pink patutnya untuk kau Asla, bukan Neri oh. Ni purple. Oh, purple ke? Purple campur biru sikit. Yo. Ingat tak last kita hiking kita kan yang ada Adam sekali tu? Ah ya. Itu last, lepas tu kita orang tak buat hiking dah sejak pada Asri berpisah. So maksudnya Ada buat hiking tapi dengan orang lain lah. Siapa? Ayah Aimana Oh, dengan kau punya konten. Oh, Oh, ya. Tapi kalau untuk kami Tidak hanya sudah. Asri je. So kita back lagi to the hiking channel. Let's go. Hip hip. Hooray! Yes. So kita nak cari makan dulu lah kan? Kita akan pergi cari makan. Lepas tu kita akan pick up Rina and beli something untuk dibawa untuk naik lah, macam air, makanan, supaya kita tidak kebuluh. Benar sekali. Sebab kali ni guys, tak ada konten masak-masak. Ya, sebab kita orang macam nak santai-santai. So kalau masak-masak ni nak kena angkut barang masak, kuali, periuk semua kan. Yada-yada. So Asla planning kita just buat konten hiking, game and then beli makanan je. So masak-masak tu tak ada. Sebab nak santai-santai. Lagi satu susah tau Asla pujuk Rina tau. Rina tu dia paling tak suka konten macam ni tau. Susah Asla pujuk dia. So jangan buat dia penat. Let's go. Hai korang, welcome to Asla Channel. Mari-mari sini semua, Asla datang bawa ceria. Secret admire rasa bahagia, friendship kita selamanya. Bintang bersinar terang di angkasa, Asla bersinar penuh warna. Confident is the key. So kita dah sampai tempat kedai makan. Orang sini tengok kami pelik. Pelik sangat ke baju kita orang ni? Oh, mi goreng. Nice one. Nak makan apa? Mi goreng guys. Campur lauk lah kot. Rina makan apa Nak kena tanya dia lah. Dia tu picky sikit nanti. Kena tanya Rina. Kita dah beli makanan. Nak roti ke Ipan? Nggak tahu ah. Aku macam mau roti tapi nggak tahu nafsu kali ni. Tengok je Bikin lah. alas perut dulu. Beli alas perut dulu. Oh kan? Pergi baliklah kedai roti tadi. Hai. Alas perut. Nak beli tu? Ha.
Oh. Okay. Tu perjalanan jauh ni. Sejam ni nak pergi sana. Lapar. So kita dah beli makanan. Asal dah tanya dari Rina nak makan apa. Semua dah dapat food masing-masing. Banyak Yeay. gula. Tak payah masak-masak. Tarik. Cari yang boleh kudap-kudap. So kita dah sampai kat rumah Rina. Baru nak berkemas-kemas. Nah kan. Tunjukkan Sepak lagi. Sepak lagi. Nah. Kemas. Kasut tu simpan di bawah terus. Penuhnya kereta Pinky Suzy. Ni troli. Tanjiro. Anak siapa ni? Troli Tanjiro. Mic mana? Tak pakai mic. Kita tunggu Rina. Mana Rina? Mana Rina? Siapa nak jadi? Rina. Mana Rina? Guys, Ipan buat Pinky Suzy punya kerusi rosak. Ayo cabut. Bagus. Harry tengok Harry. Bagus. Harry tengok tu. Tadi rosak ni. Astagfirullahaladzim. Pakcik marah. Nah, kan? Oh, tu Rina. Ipan barang Rina. Halo. Kenapa? Tak payah. Sini. Belakang tu boleh? No. Kau tak bawa tuala ke? Nak lah. Aku ada botol last pay juga. Belakang yang kau ke? Haa. Nak caji. Caji pula dah. Pada kenapa? Cik. Wish. Dah ada yang pernah buat macam Ipan buat. Dah ada. Jadi, kau pintu sebelah. Hei. Kenapa tak boleh buka? Lambat. Sila. Faham macam tu. Tak. Rina Apa sebut. sangat Harry tak nak buka sebenarnya? Oh, jaga bau kaki kasut tu ah. Apa Asri ni? Tak bagi tahu apa nak pakai comel-comel. Ini tu halal lah. Oh, dah tahu lah kan? Yeay. Abang caji can us. Mana kita tak singgah mall. Caji belakang ni. Oh ya ke? Okey boleh je. Harry, caji belakang ni dekat je. Sungai. Tak kalah. So kita akan pergi ke sungai. Dekat lah. Tegaklah. Tahu tak susah nak pujuk Rina. Yeay, Rina ikut. Yes, kita pergi dapatkan charging. Ya, Jom. Aslan nak tak? Nak. Sebab Aslan pun seorang perempuan yang hari-hari nak minuman setiap pagi. Sebab dari Rina. Kenapa? Sebabkan kau punya tembikai lychee yang jatuh hari tu buatkan aku rasa nak rasa. Tu bila aku dah rasa aku suka. Tapi kau minat air lain pula kan? Yuzu. Kau juga. Ya, we ada sama selera. Sebab kalau macam Sophie dia tak suka air aku. Ya ke? Tak nak lah. Dia tak sedap. Jom. Kalau kat Ranau, Soto Madura dia ada lagu. Jangan lupa stream dekat video. Sumpah tiba-tiba Soto Madura. Dah masuk era dah. Lagu ni nak ambil lagu Kak Bella ke? Nabi dah tak bela. Ambil lagu Kak Bella. Okay guys, disebabkan kita tengah jam perjalanan nak pergi ke hiking ni, jadi kita buat lagu untuk Rina punya soto. Lagu ni memang khas untuk Rina. Kita tengah mencari lagu untuk Soto Madura. Sebab Rina nak buat lagu. Dengar. Okay, ni Harry buat. Dengar. Harry the real. Madura makanan tersedap. Tak sedap? Tersedap. Oh. Seperti pehadu. Ini macam lagu balada. Soto Madura Kurang. makanan tersedap. Nak rancak Harry. Oh, rancak. Macam JJ dia ada apa tu JJ sikit JJ. Dugem. Dia ada bunyi dugem sikit. Tadi punya French. Ini galau pula. Galau. Macam mana orang nak beli kalau macam ni, Harry? Tak ada. Okay, nanti kan lagu Soto dugem. Bukan aku boleh edit JJ dengan lagu tu. Tinggalan peti pahadu aku. Serius sekarang. Soto Madura makanan tersedap. Aku rasa tu je yang ditulis. Harry tulis ke? Aku dia bagi. Okay, korang dengar korang. Stand by Rina lagu Soto Madura.
lama sikit tadi ready. Korang dengar dan hayati. Bukan nilai. Dia dugem apa dugem? Bukan. Nanti nak merosotkan perniagaan aku. Oh, kecil-kecil sikit. Macam lagu iklan. Boleh buat video. Oh, ini okey lah. Wow, berapa hari jual lagu ni? Aku nak beli berapa? Comel lah. Soto Madura. Boleh Oh. buat video yang hype untuk ni lagu. Pasal menari-menari. Ya. Wah, congrats. Tapi aku tidak dengar lagu Asta Dugem. Congrats Rina, baru keluar album. Nanti KMB kita. Guys, finally kita dah sampai. Alhamdulillah. Wah. Finally guys, we are here. Ooh. Ya. Rina excited tak sebab first time ikut kita orang? Ya, it's feel. Dia macam excited dah aku. Akut. Monyet. Wih, Ipan. hati-hati jaga barang. Wah. Macam tu je dia ni kan? Kenapa kereta kau ni Harry? Nah. Rosak dah. Mana ada rosak? Rosak. Oh. Tunjukkan enjin lah. So after 1 jam perjalanan kita dah sampai di Sungai Tekalan. Sebenarnya kita dah pernah datang sini kan? First Betul. content Half OS dulu. Betul. Tapi kita orang back again. Yes, first Half OS di sinilah lokasi dia. Kenapa back balik? Rindu hafal-hafal. Apa-apa. Sebab antara banyak-banyak sungai kita orang pergi, yang ni paling senang sebenarnya. Oh. Ya. Yeah. So untuk beginner macam Rina, senang Ya, kat untuk sini. starting memang sesuai. Tempat ni memang best gila, memang sesuai. Ya. Sebab Ipan sudah tahu hiking apa semua, dia memang biasa ikut dulu. Cuma Rina ni sekarang ni. Kenapa? Dia dah biasa lah hutan-hutan ni. Ha? Kenapa kau nak berkasut? Mesti berkasut. Dia berslipper elok je. Hello, kasut aku di belakang. Kenapa nak berkasut? Pakai slipper je lah. Kita tak payah naik atas sangat. Macam hari tu yang content Oh, ya? first Half OS, kita naik atas lagi. Oh. Ya, betul. So kali ni kita akan pergi Ini tempat depan lain. kaunter lah kita buat. Atau depan kereta ni saja, kita duduk-duduk. Okey juga. Ini untuk kau, untuk Rina je ni. Sikit lagi bagus. Alah. Dia Alang-alang sudah di sini, naiklah atas. Tak nak naik sangat. tak nak naik sangat. Alang-alang sudah di sini. Tengok. Sekarang ni Dah ada kasut, dia pakai kasut Irfan. sekarang ni kita langsung tak bawa tikar ataupun kerusi. Ni, inilah function kita ni. Harry cakap kat sini boleh sewa tikar. Aku nak tengok juga mana tempat sewa tu. Mana-mandai je dia. Adalah Okay, so macam mana Harry? tikar orang yang ada di sini, kita pinjam. Kita nampak je. So Harry, macam mana biasanya sebelum nak memulakan hiking atau masuk hutan, kita kena apa? Cuba teka. Tak je Harry, aku pula kena jawab. Ha. Kena baca doa dulu kot. Betul satu. betul. Sebelum masuk Kita hutan baca doa ada dulu. lagi satu tips daripada kita orang. Apa? Kita kena ada nama kita. Wow. Nama apa ni? Kita kena ada nama hutan Oh. Hutan? supaya kita tak guna nama kita sendiri. Okay? So, kita kena bagi tahu nama dan kenapa kau pilih nama tu untuk diri kau. Okay, contoh macam aku, nama hutan aku Giri. Masih lagi? Ya. So Giri tu bermaksud, dia sebenarnya Girin dalam bahasa Korea, iaitu zirafah. Tak apa ke guna nama yang sama? Giri, tak apa, okey ya. Alamak. Okey. Memang macam nak hujan. Dah beritik kan? Ha. Macam nak hujan guys. Ini adventure betul ni. Adventure. Okay, Ipan, nama Ipan apa? Nama aku Jumbo. 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 Bukan Jumbo. Sematang hati coba pikir kembali. Janji temu duduk cari karena alasan tak kabari. Jumbo kalau tak tahu. Apa maksud? apa? Besar? Gajah Jumbo ke? besar. Itu jumbo. Dialah juga tu. Jumbo. Jumbo Giri. Macam aku Nalbi. Nalbi. Stand for what? Nalbi tu maksud dia rama-rama dalam bahasa Korea juga. Kau mati je bernama. Nabi ya Nabi. Nalbi lah. Nabi ya. Nabi. Nabi. Okay. Maksud dia rama-rama. Maksudnya dia macam Dari tadi ni cara bebas.
cantik dan mesti rama-rama warna purple. Kau nama kau apa? Kalau aku Mariam. Mariam. Stanford saja tu nama panggilan aku dekat kampung. Mariam. Bukan, dia mesti berkaitan dengan hutan. Oh, dia tak ada nama orang. Rama-rama. Gajah. Dia tak ada nama manusia. Panggil. Aduh, tak bagi tahu awal. Bagi aku ni lah. Lah kau ambil lah Maybank. Apa kaitan dengan hutan tu? Harimau. Boleh? Boleh. Boleh lah Bebek. Tapi fikir lah. Maybank nama hutan kau. Padahal macam Oh, Ipan kasih nama. Okey. That's very no okay je. Macam, Maybank. Dulu siapa nama Maybank ah? Adam. Adam. Dulu nama Adam Maybank. oh, Bebek. Okey lah. Dulu nama Aiman Pistachio. Iman kita Kaitan dengan hutan. Tak ada. tumbuh-tumbuhan. Aisyah apa? Aisyah. Angsa. Apa? Swan. Ini saya King Kong je lah. Bukanlah kau ni. Itu Asyam. Soal. Asyam itu. Okey. Kau tu pula. Aisyah dulu tak ingat lah. Bebek. Angsa. Bangang. Okay lah, so kita kat sini kita ada Angsa Swan Nabi. Bebek. Jumbo. Giri. So sebelum tu mari kita buat persiapan, angkat barang-barang kita. Yeah. Angkat dari tadi aku dah angkat. And let's go, kita masuk dulu. Let's go. So, kita dah dapat tiket. Tapi kalau korang nak tahu sekarang ni lah hujan. Makin lebat guys. It's okay, don't say that. Kena cakap berhenti. Hujan kita akan redah je. Ini Tapi semangat jadi yang kita kita juga content mahu. By the way, my name is Maybank, okay? Maybank. I love the name. Harry, janganlah jalan depan. Depan apa? Nama dia macam ni bahaya lah Aslah. Dia kata dia. Ganas weh, monyet tu. Walau lah sini. Sebenarnya korang sekarang ni pukul 2 petang tau. Orang 2 petang dah balik tau. Tapi masih ramai kat sini sebab ni memang taman rekreasi, so safe lah, dia bukan tempat yang sunyi macam tu. Dan sungai dia kemas lah. Kemas, kau tak pernah datang sini ya? Tak tahu. Kau dengar ada jabatan ni. Memang dia jaga. Bersin, sorry. No, macam gitu. Bersin. Tengok weh, muka jas dah semua. Sorry, bersin. Wah. Yelah, lamanya nak pergi tempat-tempat ni. Kau tengok air dia, sikit je. Lah. Tapi kita tak kat bawah ni. Kau S naik dulu. Itu tinggi lagi. Itu memang paling atas tu. Lagi atas lagi cantik ke? Ya. Tapi ni kita tak naik tempat itu sebab itu tu macam jauh sikit lah. Mungkin ambil masa setengah jam ke 40 minit macam tu Harry. Betul, setengah jam lah mungkin. Setengah jam. So macam yang sekarang ni kita pergi kat depan tu je. Aku tahu satu lagi tempat tapi dekat depan. Let's go. Tapi mesti kena berjalan sikit lah. Bukan dia sangat tebal. Okay, ini tangga checkpoint pertama. Nanti ada lagi tangga. Checkpoint ni. Jangan mengumpan aku ya Aslah. Tahu dah 40 minit perjalanan. Rupanya Taklah. tempat Tengok depan tu. Wow. Okay guys, so ini adalah warming up orang bilang. Sebab kita dah ada stretching tadi, jadi kita kena warming up di tangga lah. Jujur lah sebenarnya kan, panas pakai tuala ni. Kau kita buka dulu. Nak kekalkan kita punya matching. So inilah pondok kita. Oh ni ke pondoknya? Tak nak lah. Nakutkan je. Jaga mulut. Okay. Tak ada sungai apa sini? Atas lagi sikit je Rina. Bawa sebelah kau okey. Dalam 50 step je lagi. I don't do it benar. Asal dah mula pegang-pegang aku ni. Sekarang ni kan, aku yang berpaut dengan Rina sekarang ni. Aku tak mampu bercakap apa-apa Macam mana korang boleh naik sampai 40 minit tangga ni tu? Kan? Betul. Macam mana kita boleh macam tu Hari? Tak tahulah. Kita macam budak lagi ya. Dan tu semangat lagi buat konten. Okay, dah start sakit. Masalahnya Asla dengan Rina berpaut. Dah start sakit. Kau sakit apa? Kau tengoklah slipper Rina ni macam mana. Orang-orang dengan buku ni dah start berasa dah. Orang dengan punggung. At least aku pakai Croc. Cantiknya akal kan?
Kan tak rasa. Hati-hati. Kan tak rasa hujan. Ya, saya sekali dah lah. Kan dah tak rasa dah hujan tu. Hati-hati, sini ada lecak. Penatnya. Okay guys, so dalam 5 minit lagi kita sampai. 5 minit tu lama, ya Allah. Sekejap je Rina. Kalau kau tak rasa lama, kita kena menyanyi Tak payah nak lagu Madura. lagu Soto Madura. Awal balik, dek. Lepak lu. Ya je kau dek. Tante 30 dah. So sekarang ni korang boleh nampak ada signboard dekat sini. So maksud dia kena turun lagi ke depan lah. Mau sampai sudah, mau sampai sudah. Dah sampai dah. Sedikit lagi. Aku rasa macam bukan ni lah tempat aku cakap tu. Patutnya dia kena sini. Dia ada satu yang kat atas tu dia macam ada batu. Oh, depan tu lah. Oh. Jom. Kita balik guys. Betul, trust me, percaya. So itu tak payah lalu ni lah tangga ni. Ni, lalu sini. Depan. Dia macam ada lagi satu. So kali ni untuk first timer Aslah lead depan. Semua orang okey. Okay. Gembira. Rina nak rasa suara kakinya. Aslah perlukan semangat. Ui. Apa? Wah, anjing. Aslah perlukan semangat. Ha? Hip hip. Hooray. Tak semangat Rina. Hip hip. Hooray. Semua dah lemau. Tak ada jadi lemau sebab hujan. Ha? Kita tak kena pun lagi hujan. Jadi lembab-lembab lagi. Mau sampai sudah? Yes. Belum. Wah. Harry atas lagi sikit Harry. Atas sana. Tu tangga tu. Okay. Korang kalau air terjun ni kita tak boleh mandi bawah-bawah. Sebab bawah ni bekas orang mandi. Semua orang sama tapi kalau yang betul-betul bawah macam bertakung tu dia macam kotor sikit lah. At least kena cari pot yang ada aliran. Ipai macam tak mampu berkata-kata. Tengok tu. Okay. So ini ialah separuh masa pertama. Aslah kena perlukan satu benda. Okay. So lebih kurang dalam lagi 5 minit berjalan Kita tengok angin ke? ke arah sana. Sana. Betul kan? Let's go, 5 minit je lagi. Semangat. So kita kena ikut angin tu lah. Okay, jom. Hip hip. Hooray. Ipan tak semangat Ipan. Ay, aku pula urai paling belakang tadi. Okay. Okay, let's go. Jangan cakap bukan. Okay. I'm just warning you. Let's go. Betul kat sini. Dangerous. No, it's not. Sikit lagi. Rasa dia takut. 5 minit. Tak sampai seminit ni berikut balik ni. Almost there. Takut. Kenapa pula aku tipu? Percaya dengan aku, Rina. Tempat dia tak perlu naik-naik apa-apa pun. Jalan dah sampai tempat tu. Tempat lepak. Tipu. Ni berjalan. Ini last call dengan asli. Wah! Don't say that. Let's go. Aku ni semangat. Mana? Rina kena gigit semut guys. Almost there. Aku dah dengar dah bunyi pad terjun yang tu. Aku dah dengar dah. Aku dah boleh rasa insting aku. Dah nak sampai. Sikit lagi guys. Kali ni betul-betul. Okay guys, kat sini pondok ni pernah dulu ada suatu ketika kejadian. Betul kan cerita kat sini? Mulut. Just kidding. Baru cakap kejadian yang menarik. Satu family happy. Almost there. Okay, aku dah nampak. Sekejap, bagi aku tengok dulu. Wah. Guys. Panasnya. Sebenarnya korang, inilah tempat yang aku cakapkan tu. Kita dah sampai di sinilah locationnya. Finally.
We arrive at our destination. Goddamn movie. Kan betul aku cakap tak banyak perjalanan, tak banyak naik. Tempat mengah dah. Mengah. So sebenarnya sinilah kawasan yang Aslan nak bawa dia orang. Betul. Tapi ada orang pula kat sini. Tapi biasalah kan weekend kan mesti akan ada orang. Betul. Tapi je. Enjoy je, kita enjoy. Enjoy je. Dia orang dating, so kita dah bagi korang untuk dating Ai. juga. Kita orang tak. Dia tengok kita orang. Kita orang tak. Oh, aku tahu kenapa. Sebab mungkin bila dia cakap begitu supaya dia ada masa dengan kau. Macam supaya dia suruh Asla dengan Harry shoot berdua supaya dia orang nak ada masa. Tak. Patutlah dia buat konten. Nak Mau masa. spend time. Sumpah geli. Bonding. Tapi kat sini sumpah best tau sebenarnya tau. Cuma ada orang lah macam saya cakap, korang betul montage ni nanti saya tunjuk. So kita nak buat apa dulu? Main apa dulu? Main dulu ke? Ke lapar? Makan sebelum basi makanan tu. Kita pula beli pagi tadi. Pagi tadi. Ya. Better kita makan dulu lah, baru kita start aktiviti. Okey, jom. Rasanya tikar pun tak ada. Pakai ini ya, pakai towel ni. Towel ni untuk lap badan nanti. Duduk je lah guna Duduk seluar je korang. lah. Nanti nak tukar juga kan? Betul. Ya, mantap. Kau kat mana? Bestnya. Bawah. Jauh je. Bestnya weh, tengok tu. Aku dah panas dah ni. Sumpah rasa nak berendam air. Lagi cantik view yang dengan handphone S ke yang kat ni? Dengan handphone S tu cantik lagi itu, lah. dorang Tapi tu cantik atas lagi. Mungkin lagi setengah jam untuk sampai situ. So ini je lah. Orang-orang dari atas tu semua dari sana. Tak juga. Tapi Rina, Ada nanti kita training banyak dekat tempat gym tempat. dulu, cari pernafasan kita. Betul. Baru kita ikut orang. Next mungkin boleh pergi naik atas lagi lah. Betul. Awal-awal ni sini ya dulu. Sedangkan baru masuk tadi pun aku dengar penat sudah ya. Gigit semut lah, kaki krem Laju lah. nafas dia. Tangga pun belum habis lagi bah, kau tengok. Sebab nanti di atas tu dia akan semua bukit semata-mata. Oh. Betul. So, ini baru tangga. Ya. So, Okay, next time lah. next time. Let's go. So kita kena cari point. Kita makan dulu. Yeay. Let's go. So korang boleh nampak. Ni kita set up barang untuk makan. Betul. Dan kita akan duduk dekat sini je. Tak bawa. You Harry lah kata boleh sewa sini. Lepas tu sini air terjun. So jom kita set up dulu. Makanan atas ni. Angkat Rina. Angkat tu. Sumpah kali ni yang tak proper punya hiking. Kerusi tak bawa, apa tak bawa. Sebenarnya semalam kita pergi saya tikar, tapi dekat Catalan tu tak ada. Dia jual tikar kain je. So kita orang terlupa. So makanan Rina. Tak masalahnya kan, sumpah aku sebenarnya rasa nak terberak tau tadi. Tapi tak apalah. Kau tahanlah berak kau tu. Tahan je lah dulu kita. Wah, tak semegah mana makanannya. Tak semegah mana. Harry nanti duduk mana sini? Jadi macam bayi dia situ tahu-tahu lesak dia. Inilah guys, kita punya perkemahan yang tak seberapa. Ni perkemahan low budget. Dulu waktu abang-abang cari duit, banyak pula bajetnya. Ya Dah tu. ada duit macam ni. Sebenarnya okey je. Cuma lupa buat kerusi dengan tikar. Ini Harry punya makanan. Nampak Asla tak? punya. Banyak ni sambal. Kau 11 lah kan? Oh, Tengok tu okey. Tak ada tisu ke? Okey. tak ada tisu kan? Bagi asal tisu. Sambal Rina. Sambal. Aduh. Ni sama je ni. Saya. Tak nak. Tu tuala lah. Aku beli mahal-mahal pun nak letak sambal pula. So, kita masa ni untuk makan. Kenapa kau? Ini aku Sakit kaki duduk sini oh. Macam dia. Nak satu slipper? Kalau lutut sakit. Slipper. Dua atas slipper.
Saya memang duduk atas kipas tu. So kita buka daripada Ipan dulu. Ipan makan apa? Tunjuk. Makanan aku adalah Tara. Apa tu? Ayam, mie dengan Telur Telur. tu. Macam pacik-pacik weh makan telur ni. Ya. Macam ini favourite pacik-pacik aku. Cina. Jangan Yelah, aku mempertikaikan makanan aku. Yelah aku respect je makanan kau. Tapi macam pacik-pacik lah tapi. Tunjuk Rina. Kita tengok makanan makcik-makcik macam mana. Ini makanan makcik Cina, tak makan daging. Bukan tak makan daging, tak makan nasi, tak makan mie. Kau diam. Nah, makanan nanti-anti. Makanan nanti-anti. Vegetarian. Dah lah. Makan sayur diam. Sosok artis makan situ. Aslamanya. So ada ikan, kacang panjang penuh dan juga tempe peta. Tempe. So Aslam punya dah tinggal separuh. So Aslam punya makanan ialah tada! Dah. Sama lah makanan diorang. Ada mie, ayam, kepak, kentang dengan telur goreng. Aslam punya. Mie ayam. Sama. Mie ayam. Itu Mie ayam saja. tak? Weh, Aymara dah kahwin, korang bila lagi? Aymara dah bercerai dah. Itulah, cepat kahwin, cepat cerai. Baca doa. Macam doa, Harry. Baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wah, dah lapar. Jemput makan semua. Makan. Best wave. Jemput datang rumahku. Singgah dulu jabak orang tuaku. Pakai garpu. Ya. Aku tak tahu dia sedap sebab view ke sebab korang. Mestilah sebab makan bersama. Sebab makan sebelah Ipan. Dia tapi kan macam tak sedap sangat aku punya makanan. baru sedap. Tak sedap lah. Sama, aku pun macam kurang sedap. Sebab makan pandai Ipan, tak berselera. Wow, lawan je bahu. Itulah dia punya point sebenarnya. Sekejap. Soto Madura. Sedap. Betul, aku nak beli lagu tu dengan kau. Aku lagi jual lah. Aku rearrange balik supaya bunyi dia tak macam AI. Improvise lirik. Dah aku nak nyanyi. Yes. Ni. Tapi aku nak compose Aku dengan Ian. Boleh je. Dia serius ni, dia serius. Ya, Tak, takut aku je. serius. Boleh, Kau nak tengok boleh. bukti, kau tengok lagu Nona. Dengan Gensana Kalimon. All the way, tak ada guna orang luar, tak ada guna label, kami buat sendiri. Boleh ambil. Kau tengok kualiti dia. Win-win situation lah, win-win situation. Tapi aku nak buat konten, Asla akan jadi koreografer untuk MV kau. Oh. Sebab MV tu dia nak ada menari-menari. Comel lah. Nanti post kat mana? Irfan jadi chef, Soto Madura. MV tu post kat mana? MV tu Rina yang post. Kau nak tak? MV Rina yang post, tapi kredit aku nak. Boleh. Buat drop macam nanti ada drop TikTok JJ ke, boleh. Kau mau buat ada velocity pun nanti boleh. ada lah tu nak juga tu bubur gacin. Sudah kau cari Harry. Lepas tu Tapi ada kau kena, banyak brand-brand besar cari Harry untuk buat lagu. Lepas tu aku nak kau standby budget untuk recording je. lah. Untuk recording sahaja. Okay, recording aku bagi tahu kau 600 1 jam. Okay. Studio tu kita boleh guna apa-apa je fasiliti dalam tu. Kita boleh record sampai puas. So berapa jam total kakak? Tengok daripada kau hafal lirik ke tak. Oh ya ke? Kau boleh nyanyi ikut key ke tidak. Kalau Practice dulu siap-siap baru guna tu. Yes, baru kalau guna banyak studio. kalau banyak salah memang panjang jam tu sampai tengah malam pun kau masa tak habis tu, rekod tu. So guys, kita orang semua dah habis makan. Yay. So sekarang kita nak main-main air sikit. Buat sejuk-sejuk badan. Lepas tu ada game-game untuk konten Harry juga. So let's go. Jom semua kena ikut aku. Aku tahu macam mana jalan nak naik ke situ. Nak lalu sini ke nak lalu atas tu? Atas. Harus tu. Kau naik adventure. Adventure betul. Yay! Asal sangat seronok. Kawan-kawan Asla ada. Telefon tu. Mereka ada pacar.
Tak ada pacat lah. Tak ada. Ya. Kena sentiasa duduk macam ni guys supaya korang lebih berhati-hati. Hati-hati. Yeay. Yeay. Wah. Jangan lompat. Hati-hati sebenarnya lagi best tau. Tapi Oi, hati-hati licin. Pegang selah Eri. Hati-hati licin. Rina hati-hati. Ipan Cik, Ipan tunjuk skill dia duluan. Wah. Sorakan untuk Ipan. Hati-hati. Wah. Besar kecil tu. Wah, sejuk. Wah. Let's go guys. Asal nak pergi dekat batu tengah ni. Jangan. Batu tengah. Jangan. Kenapa? Is that not okay? Wow. Kalau ada rantingkan juga tu, kita naik. Kita nak nampak ni. Tengok itu tak? Ranting kayu, daun-daun. Sejuknya. Hei, sejuk. Rina turun. Harry sini. Harry tak nak mandi. Air ni better daripada air karat yang dia minum hari tu. Better lagi air ni daripada air karat yang kau minum tu. Harry muka-muka kita. Asal letak? Sudah. Awak kena masuk dalam air. Sama juga. Kalau masuk dalam air, kita tak rasa sejuk sangat. Sama juga, saya pernah try. Dia kena berendam lama sikit supaya tak rasa sejuk sangat. Harry Dayo semua. Tati, Harry nak pukul aku, tolong. Tolong. Harry Dayo. Tolong, Harry nak pukul aku. Anjir. Harry sini. Wah. Bikin lah, jangan. Okey tak? Best. Rina sini lah. Tahu. Cuma jangan terlepas hujan jadi makin sejuk. Hai, aku rasa macam sama sejuk je. Tak. Kan? Even hari biasa pun sejuk macam ni. Tapi ada orang Tekanan yang datang mengumi diriku hilang jalan pulang. jalan pulang. Tekanan yang datang buat aku hilang, aku ingin pulang. Yeah. Kalau mereka tahu apa dalam dada, mungkin mereka takkan berdagang sewenang-wenangnya. Aku sakit, tapi aku sembunyi. Go. Sebab dunia tampak sakitnya tak nampak di hati. Yes. Gelap-gelap.
belajar berdiri, tak tunggu siapa datang selamatkan hati. Beribu kata pedih pernah ditelan, aku tetap pilih Jadi yang depan. Orang cari salah aku tak pernah lurus. Yeah. Tapi Tuhan tahu semuanya ikhlas terus. Yeah. Kadang dada sempit susah nak tarik nafas, tapi aku tetap kuat walau hidup ini keras. Tekanan yang datang untuk diriku pulang. Lagu cinta ini untuk kamu, sambil ku tenung bulan menghiasi malam, dan tercipta bibit kata indah, dan ku lagukan rasaku. Puja serentak dengan naraku, bersama dari jemariku, menyeru menari bersama diriku. Namamu ku rahsiakan, dan kelak terbati di hatiku. Kucu-kuca aku jatuh cinta. So kita dah standby nak turun bawah sekarang ni. Korang boleh tengok konten Harry nanti tau kita orang main game apa. InsyaAllah Harry post esok. So sekarang ni kita orang dah nak turun sebab tiba-tiba cuaca gelap gila. Let's go. Jom. Kita akan turun, hey. Asal jangan happy sangat, bahaya ni. Ya ke? Sebab dia tiba-tiba gelap pun ha. Dia tak boleh dah. Sebab nak hujan. Let's go, Rina. So kita akan turun, guys. Masalahnya dah datang lebih banyak tau. Aku di depan. Bukan atas ya? Okay. Boleh ke? Boleh, Harry. So nanti korang boleh tengok kat konten Harry juga. Kita nak turun bawah, jadi akan make it quick. So Asla tak record sangat lah untuk perjalanan turun ni. Kita dah sampai dekat kereta nanti, baru kita akan sambung. Okay. Wah, so Alhamdulillah kita dah sampai kat bawah. Yeay! Sudah sampai. Setelah perjalanan dan sesat sikit tadi, sementara nak turun. Betul? Untuk itu korang boleh tengok konten Harry nanti. Yes. Siapa baru bangun tidur tu? Harry Azrul baru bangun. Mana dia? Telefon Rina. Habis sudah, tinggal kita cari sini. Ya, semua orang dah habis balik dah. Apa-apa pun kita nak pergi cari tempat untuk tukar baju dulu. Sebab saya pun tak nak Pinky Suzy kebasahan. Oh ya, bagus. Memahami lah, common sense. Ya, so apa pun konten Asla akan tamat di sini sahaja pada hari ini. Betul bukan untuk diri sendiri? Woo! Bangga diri aku. Kita kena bangga dengan ahli baru kita iaitu Rina. Yeah. Ya, kita termasuk Rina ni, khas Rina punya. Terbaik tak Terbaik. Tak banyak songeh sangat. Betul, itu yang paling penting. Tak banyak songeh. Kenapa nak banyak songeh? Biasanya ada yang susah sikit nak handle songeh. Biasa Betul. Rina macam banyak songeh sikit sebelum ni. Mana dia? Mungkin dia faham kot kita punya Ya, style macam mana. you're so good. Okay, ya. Bagus lah, ada common sense lah. Ya, Rina ada lah. Yay. So apa pun thank you Farina sebab join konten Asri. Sorry juga. Invite kita orang. Thank you sebab invite kita orang. Kalau tak, belum tahu lagi siapa yang ada buat collaboration dengan kami. Ya, Faiz sejarah. Pak A je lah. Ya, sejarah insyaAllah next tu- time kita boleh collab lagi. Kita kena siapa percaya. Sebab kita je ship yang comeback untuk Betul. ini. On top ya, on top tu kamu je lah. Okey tak, Asri on top. Bio 300k kot. Semua 400k yang first tu dah. Oh, 400. Yang first. 400. Konten first je, yang lain tu dah tak. Okey lah. Okey lah. Tak perlu cakap kot. Ya. Sama pun korang, thank you so much for watching content dan support kita orang. Dan support kita orang. Ya, betul. Dan apa pun, dan minta maaf kalau ada kurang ke, style serabut ke ataupun rushing. Betul. Sebab ini adalah planning last minute. Tapi ini yang best sebenarnya, dan ini yang orang mau tengok sebenarnya, iaitu kita punya Gelagat. spontaneous, Ya. punya reaction Organic. natural. Betul. Supaya lepas ni korang pun boleh buat plan last minute and still survive. Yeah. Ya. Enjoy juga sebenarnya, enjoy juga. Saya enjoy sebenarnya. Apa pun, thank you semua. Dan thank you penonton dekat rumah
inilah pengakhiran konten ni dan insyaAllah next konten akan ada lagi yang menarik dan kita akan collab lagi insyaAllah. Apa pun, thank you guys and we see you again in next content. Bye-bye. Ada confident? Kami mau. Oh, ya. Macam mana auto korang? Cepat Farina. Farina. Wah. Rina. Oh, so cute. Bye-bye guys. Macamlah kamu apa?